Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Norazidawati binti Muhammad Asad dan kepada rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan reka bentuk kuasi eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Huda Fahana binti Zahar dengan nombor metrik P170-993. Saya akan memulakan pembentangan dengan definisi reka bentuk kuasi eksperimen. Reka bentuk kuasi eksperimen merupakan satu kaedah dalam penyelidikan jenis kuantitatif. Ia sangat mirip dengan reka bentuk eksperimen tulen yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan sebab dan akibat antara pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar. Walau bagaimanapun, perbezaan utamanya ialah tiada pengagihan rawat peserta kepada kumpulan rawatan atau kawalan. Biasanya disebabkan oleh kekangan etika atau praktikal. Lazimnya, kajian ini dijalankan untuk menilai keberkesanan sesuatu program atau membuat perbandingan antara kumpulan-kumpulan tertentu bagi menentukan kesan sesuatu rawatan atau intervensi. Mari kita lihat pula ciri-ciri reka bentuk kajian kuasi eksperimen. Yang pertama, sampel kajian atau responden telah ditentukan oleh pengkaji. Pengkaji menetapkan awal-awal bahawa kajian ini hanya akan melibatkan contohnya murid-murid tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran aliran sains di sebuah sekolah tertentu sahaja. Yang kedua, kumpulan sedia ada digunakan. Di sini pengkaji tidak membubarkan struktur kelas asal. Sebaliknya terus menggunakan kelas 4A dan kelas 4B yang sedia wujud dalam jadual waktu sekolah untuk dijadikan subjek kajian. Yang ketiga, dua atau lebih daripada kumpulan responden tidak diagihkan secara rawak. Pengkaji tidak mencabut undi nama murid secara individu untuk dimasukkan ke dalam kelas baharu. Sebaliknya, mengekalkan semua murid dalam kumpulan sedia asal. Yang keempat, terdapat eksperimen dan kumpulan kawalan untuk tujuan perbandingan. Kelas 4A dipilih sebagai kumpulan eksperimen yang akan belajar menggunakan kaedah digital baharu, manakala kelas 4B menjadi kumpulan kawalan yang mengekalkan kaedah belajar biasa berasaskan buku teks untuk tujuan perbandingan. Yang kelima, kajian ini dilakukan dalam persekitaran natural. Sesi pengajaran dan pembelajaran serta ujian dijalankan di dalam bilik darjah sebenar mengikut waktu persekolahan biasa, bukannya di dalam makmal khas atau bilik simulasi yang asing. Yang terakhir adalah tujuan kajian iaitu untuk mengenapasi hubungan sebab dan akibat selepas program atau intervensi dijalankan. Sebagai contoh, selepas 4 minggu program intervensi selesai dijalankan, pengkaji membandingkan keputusan ujian untuk melihat hubung kait antara sebab dan akibat program. Reka bentuk kuasi eksperimen menawarkan beberapa kelebihan penting dalam penyelidikan. Jika pengkaji ingin menguji kaedah pengajaran baharu tetapi terikat dengan masalah etika untuk membubarkan kelas sedia ada, kuasi eksperimen membolehkan intervensi dunia sebenar dilakukan terus di dalam bilik darjah tanpa mengganggu ekosistem sekolah. Seterusnya, pengkaji memperoleh kawalan lebih tinggi ke atas hipotesis spesifik serta mengukur kesan langsung aplikasi digital terhadap kefahaman topik tertentu. Kelebihan ini juga sangat praktikal kerana hanya memerlukan sumber yang sedikit dan sampel yang kecil. Contohnya memadai dengan menggunakan dua buah kelas sedia ada. Akhir sekali, kaedah ini fleksibel kerana boleh digabungkan dengan metodologi lain. Reka bentuk kuasi eksperimen pula mempunyai beberapa limitasi atau kelemahan tertentu. Pertama, reka bentuk ini terdedah kepada bias dan kekeliruan dalam dapatan kajian. Hal ini berkait rapat dengan kelemahan kedua iaitu tiada kesahan bahawa semua pemboleh ubah pengganggu telah diambil kira oleh pengkaji semasa eksperimen dijalankan. Selain itu, jika kajian melibatkan data sekunder, penggunaan data yang telah dikutip mungkin sukar untuk diakses oleh penyelidik. Akhir sekali, disebabkan kurangnya kawalan ketat terhadap pemboleh ubah luaran, wujud risiko data yang diperoleh menjadi tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira binti Abdul Rahman akan meneruskan pembentangan mengenai isu kesahan dan kebolehpercayaan dalam reka bentuk kuasi eksperimen. Kesahan digunakan untuk mengukur ketepatan sesuatu ukuran yang digunakan dalam kajian. Kesahan terbagi kepada dua iaitu luaran dan juga dalaman. Okey, kesahan luaran adalah keupayaan dapatan kajian untuk digeneralisasikan kepada populasi lain. Antara isunya adalah sampel terlalu kecil, kajian hanya melibatkan satu organisasi dan juga persekitaran kajian terlalu khusus. Oleh disebabkan kajian kuasi ini sampel hanya dipilih tidak secara rawak. Okey, seterusnya adalah kesahan dalaman. Kesalahan dalaman pula adalah sejauh mana perubahan pemboleh ubah bersandar disebabkan oleh intervensi ataupun tindakan yang diberikan. Antara isu adalah perbezaan awal antara kumpulan iaitu
mempunyai tahap kebolehan berbeza sejak awal. Yang kedua adalah kematangan. Perubahan berlaku secara semula jadi seperti peningkatan umur ataupun pengalaman. Yang ketiga, sejarah. Peristiwa luar yang berlaku semasa kajian boleh mempengaruhi keputusan dapatan kajian. Yang keempat, kesan ujian. Responden mungkin pernah menjawab kajian ataupun soal selidik. Dan yang terakhir adalah kehilangan responden. Responden boleh menarik diri daripada menjalankan soal selidik. Seterusnya, kebolehpercayaan adalah untuk menguji dan menambah baik instrumen kajian. Tetapi, di dalam kajian kuasi eksperimen, terdapat beberapa isu yang dibangkitkan. Yang pertama adalah instrumen tidak konsisten, iaitu soalan ataupun alat ukur berubah-ubah dan mengelirukan responden. Yang kedua, perbezaan cara arahan. Pengkaji memberikan arahan secara berbeza. Yang ketiga, pengaruh emosi dan persekitaran. Keadaan responden, ada yang happy, ada yang sedih semasa nak menjawab kajian tu. Itu juga mempengaruhi jawapan daripada kajian. Yang keempat adalah tempoh kajian. Kajian yang terlalu lama boleh menyebabkan perubahan tingkah laku kepada responden untuk menjawab soalan kajian. Teruskan pembentangan dengan prosedur pelaksanaan reka bentuk penyelidikan kuasi eksperimen. Yang pertama adalah mengenal pasti masalah kajian. Pengkaji menentukan masalah yang ingin dikaji. Yang kedua, menetapkan objektif kajian iaitu pengkaji membina objektif berdasarkan masalah kajian. Yang ketiga, memilih kumpulan kajian. Kumpulan dipilih daripada tidak secara rawak. Yang keempat, menjalankan pra-ujian sebelum diberikan intervensi. Yang kelima, intervensi diberikan ataupun tindakan diberikan. Yang keenam adalah menjalankan pasca ujian. Tadi pra-ujian, ni pasca ujian iaitu selepas tempoh intervensi tamat. Menjalankan ujian semula. Yang ketujuh adalah mengumpul dan menganalisis data. Data dianalisis menggunakan statistik mean, CCM piawai, ujian T dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah perlulah membuat rumusan kajian untuk mengetahui keberkesanan intervensi yang diberikan dan juga untuk mencadangkan kajian lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ngatini Zanira binti Nasib, nombor kad metrik P170981 akan meneruskan pembentangan ini kepada bahagian B, analisis artikel. Saya meneruskan pembentangan ini dengan melihat kepada pengenalan artikel ini. Artikel yang dipilih untuk dianalisis ialah artikel yang bertajuk Kesan Pembelajaran Berasaskan Projek dalam Penguasaan Menulis Jawi Mata Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Secara umumnya kita mengetahui bahawa penggunaan tulisan Jawi ini dilihat begitu merosot kerana murid pada masa kini begitu cenderung untuk menggunakan tulisan rumi dalam kehidupan seharian. Oleh itu, kaedah pembelajaran berasaskan projek PBP dilihat begitu mampu untuk menangani masalah tersebut. Objektif bagi kajian ini diadakan adalah untuk mengukur keberkesanan pembelajaran berasaskan projek PBP ke atas penguasaan kemahiran menulis Jawi. Dan dijalankan juga kajian ini untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi PBP dalam menulis tulisan Jawi. Di samping itu terdapat juga pemboleh ubah yang dikenal pasti, iaitu pemboleh ubah bebas, iaitu kaedah pembelajaran berasaskan projek, dan pemboleh ubah bersandar ialah kemahiran menulis Jawi. Untuk melihat bagaimana pemboleh ubah ini dikaji, saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya yang akan menerangkan bahagian metodologi kajian. Seterusnya, saya Nur Husna Rita binti Alias P17990 meneruskan perbentangan berkenaan dengan item yang seterusnya iaitu kerangka konseptual dan teoretikal kajian. Dalam etika ini, konsep utamanya ialah
pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek PBB ini disokong dan dibina daripada teori pembelajaran yang utama, iaitu teori konstruktivism daripada Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky. Teori konstruktivism ini di mana pelajar membina ataupun mencari pengetahuan baru berkenaan pembelajaran mereka secara aktif melalui pengalaman, penerokaan ataupun interaksi sosial berbanding pembelajaran secara pasif, iaitu hanya mendengar daripada guru yang mengajar. Dalam artikel ini menunjukkan bahawa konsep ataupun pembolehubah bebas yang utama ialah pembelajaran berasaskan projek, di mana dalam pembelajaran ini ada berkenaan dengan pembelajaran yang aktif seperti kolaboratif, penyelesaian masalah, membuat projek ataupun mengadakan lawatan dan hal ini boleh memberi kesan kepada peningkatan penguasaan kemahiran menulis Jawi dalam kalangan para pelajar. Kita lihat kepada item yang seterusnya, iaitu populasi, sampel dan teknik pensampelan. Populasi murid adalah daripada murid tahun 5 sekolah rendah di daerah Kuantan, manakala sampel adalah dipilih daripada 40 orang murid tahun 5 tersebut, dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu 20 orang daripada kumpulan eksperimen. Kumpulan eksperimen ini adalah kumpulan yang belajar berdasarkan kaedah PBP, manakala 20 orang daripada kumpulan kawalan. Kumpulan kawalan ini adalah daripada pelajar yang belajar daripada pembelajaran tradisional yang seperti biasalah, seperti biasa yang tidak berasaskan kepada pembelajaran berasaskan projek. Teknik persampelan tidak dinyatakan secara khusus dalam artikel ini, namun sampel dipilih daripada dua buah sekolah daerah Kuantan. Instrumen kajian pula ialah menunjukkan bahawa terdapat dua instrumen, iaitu melalui ujian penulisan Jawi pra dan ataupun pasca, iaitu ujian yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dilaksanakan dan selepas pembelajaran berasaskan projek dilaksanakan. Yang kedua adalah melalui borang soal sidik. Pelajar diberikan soal sidik untuk mengukur tahap minat, sikap dan motivasi murid terhadap pembelajaran Jawi. Sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan sengumpulan yang lain. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya, Nur Alia binti Nur Azam, P170984, akan menyambung perbentangan seterusnya. Jadi saya akan membentangkan tentang kesahan dan kebolehpercayaan artikel kajian yang dianalisis. Jadi yang pertama sekali, kajian ini tidak menghuraikan secara terperinci atau khusus tentang kesahan dan kebolehpercayaan dari segi instrumen ujian ataupun soal selidik yang digunakan. Jadinya kajian ini menangani aspek kawalan metodologi dan ketepatan struktur kajian melalui langkah-langkah yang berikut. Jadi yang pertama sekali adalah tentang penggunaan reka bentuk kuasi eksperimen, iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan membolehkan perbandingan dibuat secara sistematik terhadap kesan intervensi pembelajaran berasaskan projek, iaitu PBP. Sandaran literatur terdahulu adalah langkah yang kedua, iaitu prosedur metodologi dan pemilihan reka bentuk kuasi eksperimen ini disokong dan dipandu oleh literatur terdahulu seperti metodologi oleh Johnson dan juga Christensen 2017. Langkah yang terakhir adalah pengukuran berganda, iaitu ujian pra dan ujian pasca. Ujian ini digunakan untuk mengukur perubahan pencapaian murid sebelum dan selepas intervensi, sekaligus membantu meningkatkan kesahan dalam kajian. Jadi data kemahiran menulis dikumpul secara sistematik sebelum dan selepas intervensi bagi kedua-dua kumpulan. Jadi ini dapat membantu memastikan perbandingan peningkatan skor adalah hasil daripada kaedah intervensi PBP
dan bukannya faktor luaran semata-mata. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan lagi pembentangan dengan membentangkan analisis data yang digunakan dalam kajian ini. Jadi kajian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk menilai keberkesanan pendekatan pembelajaran berasaskan projek, iaitu PBP, terhadap penguasaan menulis jawi. Jadi ini adalah beberapa analisis data yang digunakan. Yang pertama sekali adalah ujian T-sampel berpasangan, iaitu paired sample T-test. Ujian ini digunakan untuk membandingkan skor ujian pra dan juga ujian pasca dalam kumpulan yang sama, iaitu untuk eksperimen dan juga kawalan. Seterusnya, yang kedua adalah ujian T-sampel bebas, iaitu independent sample T-test, yang digunakan untuk membandingkan perubahan skor antara kumpulan eksperimen dan juga kumpulan kawalan. Yang terakhir sekali adalah statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis minat dan juga sikap murid terhadap pembelajaran jawi. Itu sahaja untuk analisis data yang digunakan dalam kajian, hanya ada 3 sahaja. Kemudian seterusnya pembentangan ini akan diteruskan lagi dengan dapatan kajian yang akan dibentangkan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin binti Hazari. Baiklah, bagi dapatan kajian, saya mendapati bahawa penggunaan pembelajaran berasaskan projek atau dipanggil PBP memberi kesan yang sangat positif terhadap penguasaan tulisan jawi murid. Dari segi pencapaian, kalau kita lihat skor murid dalam kumpulan PBP meningkat dengan ketara daripada 52 markah kepada 85. Manakala kumpulan yang menggunakan kaedah tradisional hanya menunjukkan peningkatan yang lebih kecil. Selain itu, murid yang mengikuti PBP juga menunjukkan minat yang lebih tinggi dan lebih seronok untuk belajar jawi. Mereka bukan sahaja memperoleh pencapaian yang lebih baik, malah mempunyai sikap yang lebih positif terhadap pembelajaran. Jadi secara keseluruhannya, PBP ini terbukti berkesan dalam meningkatkan penguasaan, minat dan keyakinan murid dalam tulisan jawi. Seterusnya, kita sambung pula kepada perbincangan implikasi dan cadangan kajian masa hadapan. Jika dilihat bahawa pembelajaran berasaskan projek bukan sahaja membantu meningkatkan penguasaan tulisan jawi dalam kalangan murid, tapi turut meningkatkan minat, motivasi dan penglibatan murid dalam pembelajaran. Murid juga berpeluang mengembangkan kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kerjasama dan pemikiran kritis. Dari segi implikasi pula, dapatan ini menunjukkan bahawa guru perlu lebih kreatif dalam merancang aktiviti yang berpusatkan murid. Pada masa yang sama, murid juga dapat mengaplikasikan kemahiran jawi dalam situasi yang lebih praktikal dan bermakna, sekaligus membantu memartabatkan warisan tulisan jawi. Bagi kajian masa hadapan pula, kami mencadangkan supaya kajian ini dapat diperluaskan kepada lebih banyak sekolah dan bidang pendidikan Islam yang lain. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam PBP juga boleh diterokai untuk melihat keberkesanannya dalam meningkatkan penguasaan jawi secara lebih menyeluruh. Jadi kesimpulannya, PBP ni mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan ia salah satu pendekatan pengajaran yang lebih berkesan dalam memperkukuhkan penguasaan tulisan jawi dalam kalangan murid.